daripada power kereta lama tu, memang ada increase lah. Memang ada rasa. Memang ada sedap, pergi tekan. Saya cakap, okey. Enjin senyap. Senyap. Ini kereta 2017. 2017. Biasalah kadang tu dia ada bunyi kan. Kadang start tu memang bunyi ada bising-bising sikit kan. Sejak pakai tu kadang saya pun tak perasan kereta ni enjin dia hidup ke tak. Oh, dah Dia senyap tu. Biasa Betul, dia senyap. hidup, Boleh dia ada try. bunyi. Masuk gear 1. Okey. Kita lepas. Semua. Dah semua. Kan? Dia tak ada rasa macam Tak ada kan? Saya cakap betul. Jadi saya beli barulah 169. Tu saya yakin lah. Tapi yang baru ni pun tengok bila saya isi minyak apa kan macam lagi jimat lah yang ni. Lebih kurang sebulan lah baru ni. Baru sebulan lebih kurang. Saya beli. Awak dia nak pergi awak. Dulu mana nak macam ni? Tak nak dia. Dulu nak masuk. Tak nak dia. Nak masuk susah. Nak guna Voltex ni pun senang, hanya plug and play. Biarkan 30 saat dan dah boleh jalan dah kereta. Voltex ni ada dua varian. Yang pertama Voltex Supertune untuk kereta bawah 1950cc dan yang kedua Voltex Supertune Max untuk 2000cc ke atas lori dan bas. Jadi, jika abang-abang nak rasai gearbox yang smooth, pemanduan yang lancar, pick up cantik kereta abang-abang, dapatkan Voltex ni sekarang juga.